Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam review trailer untuk siri TV Harry Potter. Untuk siapa yang tak tahu, Harry Potter sekarang ada siri TV yang baru. Sebelum ni hanya siri filem daripada lakonan Daniel Radcliffe, Rupert Grint dan juga Emma Watson. Kali ni HBO ada buat satu siri TV pula, satu season untuk satu buku lah. Dan untuk season pertama dia sebut sebagai Harry Potter and the Philosopher's Stone. So saya nak buat review ni, kali pertama saya tengok trailer ni dengan pelakon yang baru lah, pelakon yang bawa watak Harry Potter dan juga Emma Watson dan juga bukan Emma Watson, Hermione dan juga seorang ni Ron Weasley lah. Jadi ni saya kita tengok lah. Kalau anda tak pernah tengok, cuba anda tengok. Dia baru teaser je, official teaser 2 minit, dan juga katanya akan keluar pada waktu Christmas. Cuma kita tengok lah apa pandangan orang tentang penumbas. Saya akan cakap pandangan saya dan juga apa pandangan anda semua tentang teaser terbaru Harry Potter yang terbaru ni. Saya mungkin akan kurangkan sikit dia punya suara supaya tak pastikan tak kena block lah. I told you. So dia masih lagi dalam closet. Dia punya dia tunjuk dia punya kena Harry Potter kena bully dengan Dursley. Ni dia tunjuk dia punya apa nama, dia punya makcik dia, apa nama, saya tak ingat makcik dia apa nama, Vernon Dursley kot pakcik dia. Petunia potong rambut. Ni siapa yang melakon jadinya, makcik dia, saya ingat macam family. Harry Potter dapat surat a new HBO original series. Harry Potter dalam train. Dia akan patut jumpa Hagrid. Hagrid. Siapa Hagrid? Siapa pelakon Hagrid? Pelakon Hagrid ni apa nama? Nick Frost. Nick Frost. Baru tahu. Beza betul lah. Hagrid pelakon sebelumnya adalah saya tak ingat siapa nama, tapi familiar lah muka tu. Dia memang terkenal sebagai Hagrid. Dia Nick Frost lah. Tak tahu macam mana dia boleh bawa. Dia bercakap dalam train. Dia tunjuk dia punya dia dekat train, bukan sampai train. Ni mesti King Cross. Saya dah pergi hari tu tahun lepas. Dia kat dalam train, dalam train Hogwarts tu, train yang lama tu. Ni dalam ni yang baru ni apa nama, Profesor McGonagall. Siapa yang takkan tak familiar ke? Dia sekarang dia tunjuk apa nama, topi tu, sorting hat. Sorting hat ni nampak hitam sikit. Kita tahu dia Snape ke tu? Bukan ni yang Ollivander, yang number 1. Siapa tu? Malfoy yang baru. Dia tunjuk sikit Quidditch. Yang baru punya ni, herbology. Dia punya Hogwarts ni lebih kurang sama juga, nampak berbeza. Ni Ron dan juga Hermione yang baru. Itu Snape. Gandalf yang baru, bukan Gandalf, apa? Memang agak muda sikit lah. Tapi memang betul lah, waktu Harry Potter ni Philosopher's Stone muda ke? Memang muka budak-budak lah. Christmas dan juga sekejap je lah, 2 minit tu. So itu saya punya reaction tentang tu. Tak banyak lah benda, adalah benda sikit yang lain sikit. Contohnya nampak Hagrid macam first time bercakap dengan Harry Potter dalam train. Benda ni tak berlaku. Saya pun tak ingat dalam buku pun tak berlaku sebenarnya. Mungkin dia pergi ke apa nama tempat tu, Diagon Alley. Mungkin nak pergi Diagon Alley tu naik train. Tu bukan beza. Jadi kita tak tahu, ini baru teaser. Mungkin lepas ni akan banyak lagi trailer dan juga Christmas kan. So dia banyak lagi masa. Saya silap dia punya rakaman tak habis lagi, tapi baru keluar teaser. Dan kita tengok apa yang berlaku. Dan pada pandangan anda, kalau anda tengok trailer ni, apa anda punya first reaction dan juga apa pandangan, bukanlah kata first
apa harapan anda lah. Kita tak boleh buat judgement dalam the first first trailer ni. Memang ramai yang komplain juga, perlu kita buat siri ni dengan keadaan filem ni mesti ada, betul. Tapi betul lah, ini satu franchise kan, memang dia nak reboot. Mereka dah cuba buat Fantastic Beasts, tak menjadi, tak popular, tak sepopular Harry Potter. Dan juga Harry Potter adalah franchise buku yang paling popular sampai sekarang. Kita akan tengok buku dia masih terjual di kedai buku, memang top. Walaupun dengan translation dan dengan beberapa bahasa. Jadi ini mustahil lah Warner Bros, owner kita kata yang pegang HBO ni, yang pegang HBO dan juga yang pegang copyright Harry Potter tak manipulate benda tu. Jadi ini satu benda yang saya akan, kalau ada trailer lain saya akan react, mungkin ada benda-benda baru ke. Tengok setakat ni saya nampak macam banyak sama, especially yang Hogwarts tu macam serupa habis, kecuali dengan pelakon yang berbeza. Saya tengok mungkin dia punya, tapi vibe trailer ni nampak lain lah, memang obviously different. Sebab dia punya lagu Harry Potter, lagu John Williams pun kita tak dengar, tema John Williams tak dengar. Jadi mungkin lepas ni akan ada tema baru. Okay, jadi saya ingat apa lagi, boleh pelanjangan juga apa trailer ataupun review filem yang terbaru yang nak saya review, boleh beritahu saya, komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.